Selamat datang to Wacana. Hari ini kita akan meneliti satu dasar yang cukup signifikan di bawah Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035. Jadi Kementerian Pendidikan telah umumkan yang subjek bahasa Melayu dan sejarah mengikut kurikulum kebangsaan akan diwajibkan di semua jenis sekolah. Ini termasuklah sekolah kebangsaan, sekolah antarabangsa dan juga sekolah persendirian yang guna aliran macam UEC. Persoalan utamanya, jadi adakah pendekatan yang seragam ni kaedah terbaik untuk kita pupuk jati diri kebangsaan? Atau adakah ia sebenarnya berisiko menyekat kepelbagaian dan daya saing lanskap pendidikan kita yang sedia ada? Bagi saya, dasar ini adalah langkah asas yang sangat kritikal untuk membina perpaduan dan identiti nasional yang lebih kukuh. Dan saya pula, saya melihatnya dari sudut yang sedikit berbeza. Walaupun niat di sebalik dasar ni murni, saya bimbang kaedah pelaksanaan yang bersifat satu saiz untuk semua ni bukan saja tak akan capai matlamatnya, malah mungkin akan wujudkan set cabaran yang baharu. Bagi saya, dasar ini adalah tunjang kepada apa yang disebut dalam bahan sumber sebagai usaha untuk lahirkan warga negara berjiwa Malaysia. Apabila kita pastikan setiap pelajar, tak kira latar belakang sekolah mereka, melalui pengalaman pembelajaran yang sama untuk dua subjek teras ni, kita sebenarnya sedang meletakkan satu batu asas yang dikongsi bersama. Ini bukan sekadar tentang lulus peperiksaan atau hafal tarikh penting, ini tentang penyerapan nilai. Bahasa Melayu adalah bahasa perpaduan, manakala sejarah pula cerminan perjalanan negara. Dalam dunia yang makin tanpa sempadan ni, usaha untuk kukuhkan akar ni jadi sangat penting. Kita tak mahu lahirkan generasi yang bijak pandai tapi tercerabut dari identiti mereka sendiri. Ini pelaburan jangka panjang untuk pastikan kita kekal utuh sebagai sebuah negara bangsa. Ya, saya setuju 100%. Matlamat untuk perkasa jati diri itu memang penting. Tak ada siapa pun yang nafikan hasrat murni itu. Tapi, persoalannya sentiasa berkisar tentang kaedah. Betul ke pendekatan satu saiz untuk semua ni yang paling bijak? Kita kena ingat, ekosistem pendidikan kita ni pelbagai. Sekolah antarabangsa dan sekolah persendirian contohnya ada falsafah, kurikulum dan kaedah pedagogi mereka yang tersendiri. Itulah kiranya nilai jualan mereka sebab utama ibu bapa hantar anak-anak mereka ke sana. Apabila kita wajibkan dua subjek ni diajar dalam waktu persekolahan rasmi, kita berpotensi besar mengganggu struktur program mereka yang dah dirancang dengan rapi. Persoalan yang lebih dalam untuk saya ialah, adakah paksaan macam ni akan lahirkan penghayatan yang tulen atau ia cuma akan jadi satu lagi senarai semak pematuhan di mana pelajar belajar hanya untuk lulus tanpa ada rasa cinta atau kefahaman sebenar? Saya khawatir ia bertukar jadi beban bukan pembinaan jiwa. Tapi, kalau kita tak anggap ia sebagai beban dan sebaliknya kita lihat ia sebagai asas, macam mana pula? Sebab bagi saya, ini bukan soal nak seragamkan semua benda dan hapuskan keunikan setiap sekolah. Ia tentang mewujudkan satu lapisan identiti yang dikongsi bersama. Bayangkan senario ni, kita ada pelajar dari sekolah antarabangsa yang fasih berbahasa Inggeris dan Mandarin, faham sejarah dunia, tapi langsung tak tahu tentang rukun negara atau detik-detik penting pembentukan Malaysia. Cemerlang di peringkat global, tapi terasing di halaman sendiri. Adakah itu warga negara yang kita nak lahirkan? Jadi, ini bukan pilihan antara kesepaduan nasional atau fleksibiliti pendidikan. Ini adalah tentang memastikan fleksibiliti itu dibina di atas satu tapak kesepaduan yang kukuh dan sama. Saya faham analogi tapak tu, tapi saya nak cabar sikit premisnya. Mungkin kekuatan sebenar kita bukan pada tapak yang seragam, tapi pada kepelbagaian itu sendiri. Apabila kita paksa sesuatu, kita secara tak langsung hantar satu mesej yang agak merisaukan bahawa bahasa dan sejarah kita ni tak cukup menarik atau relevan untuk dihayati secara sukarela, jadi ia kena dikuatkuasakan. Jati diri yang tulen, ia tak boleh dipaksa dari atas ke bawah. Ia tumbuh dari bawah ke atas melalui inspirasi, rasa ingin tahu dan persekitaran yang menggalakkan penghargaan. Apabila sesuatu itu diwajibkan, tindak balas semula jadi manusia, terutama sekali remaja, adalah untuk menolaknya secara senyap. Kita mungkin dapat pematuhan atas kertas, tapi kita berisiko hilang hati dan jiwa mereka dalam proses tu.
Saya tak berapa setuju di situ sebab dia seolah-olah macam abaikan kepentingan struktur dalam pendidikan. Niat yang baik tanpa pelaksanaan yang serius akan tinggal jadi angan-angan. Dan di sinilah letaknya kebijaksanaan dasar ni. Ia nyatakan dengan jelas, subjek ni mesti diajar dalam waktu rasmi persekolahan. Ini bukan perkara kecil. Ia satu isyarat yang sangat jelas kepada semua pihak, pentadbir, ibu bapa, pelajar, bahawa subjek ni sama pentingnya dengan matematik atau sains. Ia bukan lagi sekadar kelas tambahan atau aktiviti kokurikulum yang boleh dipandang ringan. Dengan meletakkannya dalam kurikulum teras, kita pastikan sumber, masa dan tenaga pengajar yang bertauliah diperuntukkan. Ini soal pengiktirafan. Pengiktirafan bahawa membina seorang warga negara adalah sama pentingnya dengan membina seorang saintis atau jurutera. Itu satu hujah yang kuat dari segi niat, saya akui. Tapi mari kita bercakap tentang realiti pelaksanaannya. Isu ni yang paling merisaukan saya. Adakah kita dah fikirkan implikasinya secara mendalam? Kita bercakap tentang sekolah antarabangsa yang mungkin 90% guru-gurunya adalah expatriate yang dilatih dalam sistem pendidikan UK atau Amerika. Siapa yang akan ajar subjek sejarah Malaysia mengikut tafsiran kurikulum kebangsaan? Adakah kita akan sediakan latihan yang cukup untuk mereka? Atau adakah sekolah kena ambil guru baharu semata-mata untuk dua subjek ni yang mungkin akan tingkatkan yuran sekolah? Okey, itu soalan yang sangat penting. Tapi bukankah itu masalah teknikal yang boleh dan patut diselesaikan? Adakah kita patut batalkan satu dasar yang penting untuk masa depan negara hanya sebab pelaksanaannya mencabar? Di mana-mana negara pun, reformasi pendidikan perlukan masa, pelaburan dan penyesuaian. Kerajaan boleh sediakan modul training, bekerjasama dengan sekolah untuk bangunkan bahan bantu mengajar yang sesuai atau mungkin sediakan dana grant untuk fasa peralihan. Isu logistik tak sepatutnya jadi penghalang kepada matlamat yang lebih besar. Saya tak kata ia patut dibatalkan, tapi kaedahnya perlu difikirkan semula. Apa yang awak sebut sebagai masalah teknikal tu boleh jadi penentu sama ada dasar ni berjaya atau gagal sepenuhnya. Kualiti pengajaran adalah segala-galanya. Kalau subjek ini diajar oleh guru yang tak bersemangat atau guna bahan yang lapuk dan tak menarik, ia akan beri kesan yang bertentangan. Pelajar akan nampak ia sebagai subjek yang bosan dan remeh. Saya bimbang tanpa perancangan pelaksanaan yang teliti, kita cuma akan wujudkan satu lagi sistem di mana pelajar hafal fakta untuk peperiksaan dan kemudian lupa segalanya sejurus lepas tu. Niat yang baik tak dapat selamatkan pelaksanaan yang cacat. Mungkin pendekatan berfasa atau projek rintis di beberapa buah sekolah terpilih adalah lebih baik. Usaha memperkukuh akar jati diri ini amat signifikan. Ini bukan tentang jadi defensif atau menolak dunia luar. Ia sebaliknya. Ia tentang keyakinan diri. Untuk kita bergaul dengan dunia, kita kena tahu siapa diri kita. Apabila pelajar kita sambung belajar di luar negara atau bekerja dalam syarikat multinasional, pemahaman mereka tentang sejarah dan konteks sosial Malaysia akan menjadi sauh dan juga kelebihan mereka. Ia beri mereka perspektif unik yang tak dimiliki orang lain. Jadi dasar ini bukan untuk kurung kita dalam kepompong sendiri, tapi untuk lengkapkan kita supaya boleh berdiri sama tinggi di persada dunia. Bukan sebagai individu generik, tetapi sebagai warga negara Malaysia yang bangga dengan identitinya. Saya faham logik tu, tapi ada cara lain untuk melihatnya. Bukankah jati diri dalam dunia global juga bermakna meraihkan keterbukaan dan keupayaan untuk faham pelbagai naratif? Sekolah antarabangsa pada dasarnya wujud untuk memupuk kewarganegaraan global atau global citizenship. Mereka ajar pelajar untuk berfikir secara kritis tentang pelbagai perspektif dunia. Ada risiko dasar ni akan dilihat oleh komuniti antarabangsa sebagai satu langkah yang bersifat inward looking atau terlalu tertumpu ke dalam. Ia boleh ditafsirkan sebagai satu cubaan untuk mengawal naratif sejarah dan menghadkan pendedahan kepada idea-idea yang berbeza. Ini boleh jejaskan reputasi dan daya saing sekolah-sekolah ni. Kenapa kita tak cari jalan tengah? Apa contoh jalan tengah yang awak fikirkan? Dan pentadbir sekolah antarabangsa untuk bangunkan satu modul khas. Modul pengajian Malaysia yang lebih kontemporari, yang merangkumi bukan saja sejarah dan bahasa, tapi juga aspek sosioekonomik, budaya dan sistem politik negara. Ia boleh diajar dengan kaedah pedagogi yang selari dengan falsafah sekolah tersebut, mungkin melalui kajian kes, projek komuniti atau debat.
Ini akan capai matlamat yang sama untuk pupuk pemahaman tentang Malaysia, tapi dengan cara yang lebih fleksibel dan hormat kepada autonomi institusi pendidikan tu. Ia jadi satu kerjasama, bukan satu arahan. Itu satu cadangan yang menarik. Tapi saya bimbang ia akan mencairkan matlamat asal. Apabila kita terlalu banyak beri fleksibiliti, kita bersiko hilang standard atau aras penanda yang sama. Akan ada sekolah yang laksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan akan ada yang buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Keseragaman dalam kurikulum teras macam sejarah dan bahasa Melayu ni, ia memastikan ada satu tahap pengetahuan dan pemahaman minimum yang dikongsi oleh semua. Ia tentang literasi kebangsaan. Sama macam kita nak semua orang celik huruf dan angka, kita juga nak semua warga negara kita celik sejarah dan budaya sendiri. Tanpa satu standard yang jelas, kita akan kembali ke takut lama di mana wujudnya jurang pemahaman yang besar antara pelajar dari aliran yang berbeza. Tapi adakah standard tu menjamin pemahaman atau ia hanya jamin kebolehan untuk jawab soalan peperiksaan? Fokus pada standard yang seragam ni mungkin abaikan perkara yang lebih penting, kemahiran berfikir secara kritis. Mungkin lebih baik seorang pelajar tu faham kenapa sesuatu peristiwa sejarah tu ada pelbagai tafsiran daripada dia hafal satu tafsiran rasmi saja. Kurikulum antarabangsa banyak tekankan kemahiran menganalisis sumber dan menilai perspektif yang berbeza. Kalau kita boleh gabungkan kekuatan ni dengan kandungan tempatan, kita mungkin boleh lahirkan warga negara yang bukan saja kenal sejarahnya, tapi juga bijak mentafsirkannya dalam konteks dunia yang kompleks. Mungkin matlamat kita sepatutnya bukan keseragaman jawapan, tapi keseragaman dalam keupayaan untuk bertanya soalan yang betul tentang negara kita. Secara ringkasnya, saya tetap berpegang pada pendirian bahawa landasan bersama dalam bahasa dan sejarah adalah satu prasyarat yang tak boleh dikompromi untuk masa depan Malaysia. Ia bukan tentang paksaan, tetapi tentang penyediaan asas yang adil dan saksama untuk semua. Macam sebuah bangunan, tak kira betapa unik reka bentuk setiap tingkatnya, ia mesti berdiri di atas asas yang sama untuk kekal kukuh. Dasar ini adalah usaha untuk membina asas itu untuk memastikan setiap anak muda yang membesar di negara ini berkongsi satu semangat, satu rujukan naratif dan satu identiti Malaysia yang sepunya. Dan kesimpulan saya, walaupun niatnya murni, pendekatan yang tegar dan seragam ini mungkin bawa lebih banyak masalah daripada penyelesaian. Penghayatan jati diri yang sejati lahir daripada pemahaman dan inspirasi, bukan daripada pematuhan mandatori. Kekuatan Malaysia adalah pada kepelbagaiannya dan sistem pendidikan kita harus cerminkan realiti itu, bukan cuba memadamkannya. Kita perlu cari keseimbangan di mana matlamat nasional dicapai tanpa menjejaskan autonomi dan inovasi yang menjadikan lanskap pendidikan kita kaya dan berdaya saing di peringkat global. Jelas sekali, isu ni menyentuh satu pertembungan yang sangat kompleks antara hasrat murni untuk penyatuan nasional dan keperluan untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadi aset negara. Yang perlu diteliti, bahan sumber ni hanyalah permulaan kepada perbualan yang jauh lebih besar tentang bagaimana kita mahu membentuk generasi Malaysia yang akan datang.